Nak simpan emas dekat Public Gold ni sebenarnya senang je. Yang pertama, kena ada duit. Yang kedua, kena ada akaun Public Gold. Jadi bagi tuan-puan yang dah ada duit tapi belum ada akaun Public Gold, ini cara untuk tuan-puan ada akaun Public Gold. Make sure dekat phone tuan-puan ada apps Public Gold. Buka apps Public Gold dan klik sign up. Isi semua maklumat tuan-puan dan di bahagian introducer code, pastikan ada PG code saya sebagai introducer supaya tuan-puan boleh simpan emas di Public Gold dengan bimbingan ilmu. Dan make sure nama itu adalah nama saya, Nofara Wahida binti Simon. Dah berjaya sign up, login apps Public Gold. Di bahagian username dan password, masukkan nombor IC tuan-puan tanpa tanda dash. Dan sekarang tuan-puan dah boleh mulakan simpanan emas yang pertama. Klik saja button top up. Make sure tuan-puan pilih gap untuk simpan emas ataupun silver untuk simpan perak, dan kemudian di bahagian amount masukkan RM100. Kalau ada bajet lebih, nak simpan lebih pun boleh. Untuk purchase foto, pilih sahaja myself, klik pada kotak kecil ni dan kemudian boleh proceed untuk place order. Lepas tu tuan-puan dah boleh buat pembayaran macam biasa. Nanti gram emas tuan-puan akan ada dekat sini. Dan tuan-puan dah pun berjaya buat simpanan emas yang pertama. So mudah kan? Jadi step seterusnya tunggu sahaja saya hubungi tuan-puan untuk saya masukkan ke grup support penyimpan emas.